Bawa beg sepasang suami isteri. Boleh tak bagi dekat kita orang satu bilik? Rumah saya dah bagi pada anak-anak. Kita orang bagi siap-siap. Saya pun menumpang rumah anak bongsu. Rumah saya. Tukar nama dia. Satu hari, pihak bank datang, rampas rumah saya, sita rumah saya. Saya tanya kenapa? Rupanya menantu saya buat loan. Jagakan rumah saya, tak bayar, Ustaz. Anak duduk mana? Kuala Lumpur. Habis tu anak-anak yang lain, semua tak ambil tahu, Ustaz. Habis tu, Ustaz lah ambil tahu. Astaghfirullahaladzim. Sebab tu abang-abang, yang mana ada harta, yang mana ada duit, yang mana ada rumah, janganlah bagi siap-siap masa tengah hidup ni. Bila akak bagi siap-siap pada anak-anak, dia orang tak peduli pada kita. Rumah dah dapat, duit dah dapat, emas dah dapat, rantai dah dapat, geran dah ada. Masa tu mak demam pun tak balik. Dia kata nak balik apa lagi, bukan ada harta apa orang tua tu. Simpan untuk kita. Bukan saya kata anak tuan-tuan jahat, tidak.